SSI Match day, Mok. First time pergi SSI? First time. Apa perasaan kau pergi SSI, Mok? Perasaan aku happy lah. Aku first time nak tengok game ACLE ni. Gempak lah, Mok. Kau memang padu lah, Mok. Kan? So, harapan kau? Harapan aku malam ni kalau boleh JDT menang lah 3-0. So, kita gerak daripada mana ni, Mok? Kita gerak daripada Paroi to SSI. Mantap. Aduh mak, kencing dalam seluar pula. Aduh, potong lah. Balu lah ini macam. Konon-konon nak minum air ni lah. Konon lah, sparkling konon. Masalah meletup pula ke? Bukan ajar betul. Awak nak minum air ni lah, pergi goncang-goncang. Apa benda lah? Kita dah sampai sepadan Johor, guys. Ayo Johor. Ayo Johor. So kita exit dekat Gelang Patah, guys. Gelang Patah. Sudah sampai. Nampak, Mok? Kau kena faham, Mok, Kau nampak signboard Gelang Patah 5 kedai, kau pergi situ. Situ ada kedai Aceh. Jadi bila dah sampai perut lapar, kita makan dekat Zaini Cafe, guys. Kau tengok muka masing-masing. Masing-masing muka dah tak boleh belah. Semua tunggu makanan. So kita tengok kita makan apa, guys. Harga biasa-biasa. Asam pedas tetel, kan? Kita try asam pedas kat Johor ni macam mana. Kat Gelang Patah ni. Menggelegak-gelegak. Sekali set dengan nasi. Kita tengok pergi tak pergi. Nasi apa tadi, Mak? Nasi daging melalak. Lepas makan ni memang melalak lah. Melalak Ada tinggi lah dalam stadium lagi. Masak lah, Mak. Tengok sikit. Ceno. Ni semua habis ni, kau nampak 2 pinggan. 2 pinggan ni korang tahu dah siapa, kan? Tak perlu dah nak explain lagi dah. Yang paling besar. Habis. Rata. Itu dia Stadium Sultan Ibrahim Johor Darul Takzim, guys. Kita masuk dulu, kita jalan, tengok apa ada kat keliling. Sini player turun semua tu, Iman. Macam mana Abang Man? Kita dah sampai SSI? Abang Man okey? Itu Cik Man. Oh, tu Cik Man, bukan Abang Man. Kau salah ni. Macam mana? Keterujaan dah sampai kat SSI? Menarik. Crowd dia lain macam lah. Lain macam, kan? Sekarang baru pukul 5 tau. Dah full. Pukul 5 parking dah penuh. Dah penuh, Mat. Dah penuh. So kau rasa malam ni macam mana? Pertemuan memang sengit lah. Memang sengit malam. Tapi last year Johor menang kat sini. Ya. So sebab tu saya predict daripada first video tadi 3-0. Kau macam tiru orang lah. Tak, bukan kau tiru macam, orang. Memang mana-mana game saya pergi, saya punya letak prediction saya memang 3-0. So lepas ni kena panggil kau Mok 3 lah. Mok 3-0. Okey, mantap, Mok. Guys, kita dah sampai, guys, dekat SSI. Kita bawa budak Paroi ni dah sampai dekat SSI. Paroi to SSI. Yeah. So malam ni game di antara JDT menentang dengan Shanghai, Shenhua. Okay, so malam ni korang rasa macam mana game malam ni? Kita tunggu sebentar nanti. Prediction saya 4-0 JDT menang, clean sheet. Prediction saya pula 3-0. Keputusan macam tahun lepas. Dak Mok 3-0, saya 4-0. Kita tunggu nanti macam mana. Let's go. Betul. First time. So, kau rasa macam mana? Kau tengok sendiri ni. Belum rumah ni. Bulu. Bukan. Salah. Terus sekarang kau nak pergi mana lu? Kita pergi jalan-jalan lu, kita pusing-pusing. Hari ni saya jadi tour guide dia. Sebab dia first time datang. So, kita tengok dia lagi. Kita bawa dia pusing-pusing. Dia terkesima ke, terkentut ke, dia tunggu sebentar. Okay, let's go.
Okey geng, kau tengok sekarang ni fan-fan Johor dah mula ready nak masuk dalam stadium. So kita pusing dulu dekat luar stadium sebelum kita masuk dalam. JDT Direct. Apa dalam tu? Apa ada dalam tu? Macam-macam ada. Juicy original, barang-barang apa merchandise semua ada kat dalam tu. Kita jom kita tengok. Let's go. Jom. JDT Direct. Let's go. Sekejap, banyak ambil gambar. Bantu nak ambil gambar. Sorry. Tengok. Ini bukan main biasa-biasa. Ini bukan pasal malam. Ini bukan pasal malam. Macam. Sini. Video, pegang, kau rasa. And then kau bawa pergi kaunter, kau bayar. Settle. Ui. Berapa? Harga biasa je. Duit RM20 semua. RM20 semua. Betul kan tengok? Okay. Yang ikat. Dia punya kualiti kan. Kenalah dengan Yusuf ni. Aku harap aku dapat baju ni daripada dia. Kita cuba malam ni. Dapat satu baju daripada dia. Okey. Kau nak pilih dulu. Kita frame dia sana. Kalau aku RM9 lah. RM9 besar kau kami. Salah. Daripada JDT Direct tu guys, korang boleh masuk ke satu pintu, bawa korang ke JDT Viking. Itu barbershop dekat stadium SSI guys. Memang kelas gila guys. Kau nak? Aku tak banyak lah. 3 tahun cukup. 3 tahun. Jom, silakan. 3 tahun untuk 3 gol. Dah settle pusing kat luar, apa lagi guys, kita masuklah dalam layan game. Biru merah. Aribas. Ari Rahman. Macam ni Mok. Setelah 10 minit
Memang mantap. Ha? Game. Kau rasa keputusan hari ni dapat tak 3-0 kau tu? Dapat, insyaAllah dapat. Dapat eh? Dapat. So nampak Arif Aiman depan mata, apa perasaanmu? Oi, perasaan dia. Arif Aiman, Arif Aiman. So kita sambung tengok game guys. Come on lah, satu. Arif Aiman tu. Oh, sini ya. Tengok Gol ni, gol. My man. Arif! Tadi kita record, kita tak buka mic Oh, kita bukan mic. Sekarang keputusan dah 2-0. 2-0. First tadi dia gol daripada Jonathan Silva. Okay. Second tadi Second tadi siapa lagi? Ari Bas. Aribas Bas. Tapi yang aku tahu kau tak dapat tengok first goal tadi kan? First goal memang tak dapat sebab air ni pasal. Betul-betul Air ni tadi. pasal. Kau jerit lebih sangat ni. Dekat Paroi kau tak jerit pun? Bukan jerit lebih sebab tadi dah makan daging melalak. Oh, menangis lah, sedih lah. Sedih lah melalak sampai suara pun tak ada. Okey. Sekarang ni tengah ada checking possible untuk penalti. Kita tengok penalti ke ataupun tak. Penalti ni Penalti. Kau rasa Abad boleh save ke tak boleh ni? Boleh. Boleh Boleh. Kau rasa kiri ke kanan Kanan. Tak ada, bulan tu atas. Bulan dah okey tegakkan kepala ni. Okey, jom kita tengok. Bulan. Kanan. Aku dah cakap kanan. Betul, Kau punya jangkaan tak gol tu tak betul. Sekarang ni dah 2-1. Aku dah cakap tadi, kanan bola tu. Kanan. Ha. Kanan kau bukan kanan dia. Kanan dia betul lah sebelah sana. Aku dah cakap kanan aku duduk belah kiri dia. Ni semua kau. Ada dengar cakap kau tadi kanan. Kau kena tanggungjawab. Sekejap lagi semua orang Johor cari kau. Hey. Kau tunggu sekejap lagi. Disclaimer guys, disclaimer. Tiga tu dah penting, tiga tu dah dapat dah. Tiga dah dapat dah. Satu. Apa? Tiga tu penting. Duduk. Baik tu tadi Arif Aiman masuk. Kau tengok dia masuk macam mana. Sap. Kalau bukan bola daripada Mesut, dia buka game, demi ni tak jadi. So Jairo dia, orang panggil dia apa? bukan. Jairo jadi Jairo. Masa tambahan 6 minit. Aku rasa sebabkan VAR tadi tu. Ada 2 kali VAR kan? 2 kali VAR. So minit setengah, minit setengah. dalam masa 6 minit ni, kurang-kurang ni berapa gol lagi? 1 atau 2 gol lagi lah. 1 atau 2 gol lagi boleh Boleh. Okey, kita sambung tengok layar. Gol ditabalkan. Aku dah cakap dia boleh gol. Tu punca dia tu. Full time. 3-1. Mantap. Balik Penang boleh senyum. Boleh. Jadi 3-1. Full time 3-1. JDT dia tak nak score first half. Dia tak nak score depan mata kita. Dia saja je tunggu sebelah sana. Itulah. Game malam ni memang syok. Gempak gila. Tapi ada satu benda yang problem. Member pergi beli air. First goal masuk. Gol 1 atau tidak air. Rugilah member. Datang jauh-jauh. First goal tak dapat tengok. Tak apalah. Dapat 2 gol, 3 gol jadi. Ya betul. Kita minta 3-0 tapi dia bagi 3-1. Okey lah. Mana kau dapat 3 jugalah. Yang depan mata kau jadi 3 gol. 3 gol. So kau puas hati lah. Puas hati lah dapat 3. So experience datang sini. SSI bro. So apa kau rasa?
Aku Lepas rasa ni nak datang lagi ke? lepas ni memang kalau manager dia tengok aku punya video, tolonglah. Approve Bagi AL tu. bagi AL. Tolonglah approve AL tu. Please. Okay. Sampai sini je guys. Kita jumpa next video. Ciao.